Bumblebee mampu untuk mengajar rakan-rakan dia untuk membuka sebuah puzzle box. So, dalam satu eksperimen oleh pengkaji ni, apabila dia berjaya untuk membuatkan seekor sahaja Bumblebee membuka sebuah puzzle box, dan di dalam puzzle box tu ada hadiah lah untuk lebah tersebut. Bumblebee yang berjaya untuk membuka puzzle box tersebut mampu untuk mengajarkan kepada koloni-koloni lebah yang lain tu untuk membuka puzzle box yang sama. Jadi apabila para pengkaji mampu untuk mengajar seekor sahaja Bumblebee, koloni-koloni yang lain pun akan tahu macam mana nak buka puzzle box yang sama untuk dapatkan hadiah yang sama. So, kajian ni menunjukkan bahawa lebah mampu untuk menurunkan ilmu kepada lebah-lebah yang lain. So guys, bukan manusia je yang bijak, haiwan-haiwan pun ada otak dan diorang pun bijak untuk menggunakan tools. Mungkin sebab kita tak banyak masa untuk berada bersama dengan diorang, jadi kita tak pernah pun realize betapa hebatnya ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ni. So guys, apa haiwan bijak yang lain yang korang pernah tengok? Kongsikan.